Boleh ya atau tidak kita lambatkan sembahyang Isya sampai 1/3 malam sebab kita nak bangun solat tahajud. Apakah hukum melewatkan solat Isya? Baik. Sembahyang ni bila masuk waktu sembahyang, wajib sembahyang. Bila wajibnya? Selama dalam waktu. Bukan wajib masa azan saja. Sebab tu wajib sembahyang ni dipanggil wajibun muwassa'un. Wajib yang diluahkan waktunya. Mana kalau Zuhur 1:30, Asar 4:30, maksudnya wajib itu 1:30 wajib, 1:45 wajib, pukul 2 pun wajib, 2:30 wajib, 3 suku wajib, 3:40 pun wajib. Selama dalam Zuhur, dipanggil menunaikan yang wajib. Cuma, siapa yang lebih awal, lebih afdal. Tentang afdal, dia ada 5 keterangan tentang waktu. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia ada waktu afdal, waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu karahah, waktu tahrim. Waktu afdal ni ada 4. Pertama, sembahyang subuh. Kedua, sembahyang zuhur. Ketiga, asar. Keempat, maghrib. 4 sembahyang ni afdal setelah azan. Lepas azan, kurang afdal dah. Saja yang pelik. Waktu isyak. Waktu isya Terengganu panggil. Waktu isya, dia ada 2 waktu afdal. Pertama, azan tadi 8:30. Yang kedua, tengah malam. Lewat. Kerana ada 4 atau 5 riwayat hadis yang sahih, Nabi sembahyang isya tengah malam. Antaranya kata Ibn Umar, wahkan Nabi SAW, yuakhiru salatal isya ila nisfil lail. Adalah Nabi pernah lambatkan sembahyang isya separuh malam, pukul 12 malam. Nampak? Jadi ulama-ulama yang mutaakhirin buat fatwa, kalau tidak ada program, tidak ada majlis apa-apa, sembahyang awal. Kalau ada program, ada majlis lawak, ada ceramah, sembahyang lambat. Kerana dua-dua dia amalkan dalam hadis Nabi. Faham? Untuk sembahyang isya saja. Adapun sembahyang 4 lagi waktu afdal awal masa azan. Soalan seterusnya.